Ismail, I dengar you sebut ikan merah tadi, yang memang ada kat sini. Ramai sebenarnya pekerja-pekerja yang berada di sekitar pekarangan Angkasa Puri ini berpusu-pusu mendapatkan barangan jualan yang lebih murah sebanyak 20 hingga 30%. Di hari ini lanjut bersama dengan tetamu hari ini saya bawakan untuk berkongsi berkenaan dengan jualan agromadani di sekitar pekarangan Wisma Berita Angkasa Puri yang anda sedang saksikan sekarang ini. Ada banyak sebenarnya lauk pauk yang dijual yang sangat fresh daripada ladang ataupun daripada ladang ternakan yang dibawakan. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Khalid Ibrahim, Setiausaha Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Encik Khalid, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, Syuhada. Khabar? Sihat, Alhamdulillah. Tersenyum lebar itu macam itulah juga kita punya pekerja-pekerja yang berada di Angkasa Puri hari ini, senyum manis apabila dapat menyaksikan jualan agromadani ada hari ini. Encik Khalid, kongsikan, dah hujung tahun ni kan, setiap tahun akan ada JAM ini diadakan di kementerian-kementerian yang terlibat. Apa antara kejayaan yang sudah pun dicapai sehingga ke tahap ini? Okey. Jualan agromadani ini merupakan salah satu program utama Kementerian Pertanian. Ia telah mula dilaksanakan mulai tahun 2023. Okey. Sejak tahun tersebut sehingga kini kita telah berjaya melaksanakan lebih kurang 15,000 program jualan agromadani di seluruh negara, kan? Jumlah jualan yang JAM telah hasilkan adalah sebanyak hampir 400 juta ringgit. Dan di mana jumlah penjimatan yang telah diterima, telah dinikmati oleh isi rumah Malaysia adalah sebanyak 80 juta ringgit, meliputi lebih kurang dalam 11 juta isi rumah. So untuk tahun 2025 ini sebanyak 2,400 JAM telah dilaksanakan di seluruh negara. Dan jumlah isi rumah yang telah mendapat faedahnya adalah sebanyak 6.5 juta. Ini menunjukkan bahawa sambutan yang amat-amat membanggakan yang kerajaan Madani menerusi KPKM telah berjaya laksanakan untuk menguruskan, untuk menangani kos sara hidup. Okay? Di mana pihak kementerian menerusi agensi-agensi utama kementerian seperti LPP, Lembaga Pertukaran Peladang, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM, dan juga Fama membawakan jualan daging, ikan, sayuran dan buah-buahan dengan kadar diskaun 10 hingga 30% penjimatan. Ini merupakan program yang sentiasa ditunggu-tunggu. Kehadirannya di setiap kawasan-kawasan parlimen, di kawasan penduduk-penduduk yang ramai, dan juga di kawasan-kawasan di mana pekerja-pekerja ramai. Alhamdulillah. Okey, dekat RTM juga tidak terkecuali, sudah beberapa kali menerima kunjungan jualan madani. Tapi hari ini apa yang istimewa yang berada, yang dijual di sekitar pekarangan Angkasa Puri ini, Cik Khalid? Okey, untuk pada sesi kita pada hari ini di pekarangan Angkasa Puri ini, kita bawakan 12 usahawan. 12 usahawan. Yang menariknya, kita tengok ada jualan daging segar. Daging segar ini kita bawakan daripada PPK, daripada Perak. PPK Perak ni memang salah satu aktiviti utamanya adalah peternakan lembu pedaging. Ini kita percaya dengan kadar, dengan daging segar daripada ladang untuk pembeli-pembeli di RTM ni. Selain daripada itu, kita juga ada ikan daripada Skinchan yang kita terus bawa untuk yang segar-segar semua dengan harga yang amat-amat berpatutan. Okey. Saya lihat apa yang anda saksikan sekarang ni, buah-buahan pun ada ya, Cik Khalid? Ya, ada buah nangka, dragon fruit ada. Macam-macam ni buah, saya fahamkan fresh juga. Satu bakul ni tak silap saya RM10. Anda boleh campur-campur buah ni adalah keistimewaan. Ini merupakan salah satu signature jualan agromadani adalah jualan combo madani. Combo madani ni kita ada buah, telur, cili dan sebagainya. Dia bernilai lebih kurang dalam RM30, tapi kita jual dalam RM10 hingga RM15 saja, Syuhada. Kan? Dan ini adalah produk-produk usahawan bimbingan persatuan agensi kita sendiri. Fama ada usahawan dia, dan juga LPP pun ada Pertubuhan Peladang Kawasan. Mereka ni mengusahakan sendiri nangka, bawah naga dan pelbagai buah-buahan lain yang mereka ini dapat membawakan kepada pelanggan terus. Masuklah pada kita pada hari ini. Okey, baik. Apa antara harapan daripada Cik Khalid sendiri mewakili pihak kementerian Saya seperti mana lazim ini berdasarkan objektif ini adalah untuk memastikan bahawa rakyat
mendapatkan harga produk-produk segera dengan harga yang amat berpatutan untuk menangani sedikit kos sara hidup yang dihadapi oleh kita semua sebenarnya. Okey, baik, terima kasih Cik Khalid bersama kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas berkenaan dengan jualan Agro Madani di sekitar perkarangan Angkasa Puri hari ini. Lanjut, kita nak kembali ke studio semula bersama dengan rakan pelapor kita, rakan pelapor Ismail, rakan pengacara saya berada di dalam studio. Untuk topik yang berikutnya, silakan Ismail.